Hi guys, welcome back to my channel. Hari ni 20 hari bulan 3 2025. Hari last korang tengok kualiti yang ni. Saya akan menukar kualiti kamera guys. So sekarang ni kita on the way nak pergi pick up kamera kita selepas pre-order dalam 3 hari sahaja. Mungkin mereka masuk dalam waiting list yang terawal kan. Sebab kalau dekat tempat lain pre-order dalam sebulan, 2 bulan, 2 minggu macam tu. Kita nak ke mana bah? Ke IOI City Mall. So perjalanan dalam 40 minit. Tapi ni kita lagi 10 minit dah nak sampai dah. So let's go toward IOI Resort. So kita dah sampai, kita dah parking. Jums. Jarang tau pergi. Rasa baru ni kali ketiga ke. So memang jarang sebab jauh kan. Sudah nampak guys di sana. Jom guys. Oh my god. Dia vlogging juga guys. Kita ada drone. Drone dia 1,300. Oh 1,800 kalau combo. Wow. What is that? Robot. Yes. Inilah guys. Inilah sini. Oh my god. Inilah bah. Kakak punya tu. Inilah. Oh so tu. Wish. 299 dia. 2959. Tapi ni kira murah agak lah. Sebab kalau dekat online 3,000. Guys. Oh my god. Yang ini dia tak ada lah. Sebab dia ada ni juga. I want to buy a new short. No. Okay juga. Kalau tidak kan oversize. Apa sampai kat rumah. Now kita nak unboxing. Sambil kita buat SMR. Nampak mic saya dah dekat sini. So let's go. Agak nervous ya. Saya sampai tak boleh duduk. Sebab tak ada lighting lah guys. Hari hujan. Ni belakang dia. Kita buka ni dulu. Oh, this one cover dia. Yes, ni dia punya cover. Wah. Saya dah nampak saya punya. Ni battery. This one tripod. Mini tripod. Bagus lah packaging dia letak satu-satu. This one mic. Yes. So soft. Ta-da! Oh my god. Kecil. Hello comel. Kecil. Wow. Hi guys. Wow. Korang nampak saya tak guys? So korang nampak sangat-sangat bersepah. Okay. So tutup. Comel. Hi guys. Abaikan saya punya mata yang sangat-sangat sembab. Sebab saya baru bangun tidur. By the way hari ni dah hari Sabtu 22 hari bulan. Tunjuk 3 benda yang saya beli. Saya nak buka yang ni dulu sebab ini adalah SD card yang sangat-sangat penting lah. This one saya beli 128GB. So tu dia dah masuk dah SD.
Yes. Next, Mia beli card reader sebab ada orang kata kalau kita transfer video dekat dalam apps, ada dia macam kualiti dia kurang sikit. So, diorang kata better macam pakai card reader. So, macam saya beli je lah. Tengoklah macam mana nanti kan. This one, dia ada... Wah, fokus! Cepat fokus. Kita ada iPhone punya dan Type-C. Mantap, memang mantap. Okay, next ni Mia beli tempered glass untuk dia punya screen dan juga kamera. Love it. Semua ni memang dekat TikTok shop. Okay. Apa ni Mama? Goreng ayam. Goreng ayam goreng. Ayam goreng Mama? Ya. Hei. Lepas tu kita ada daging salai, udang masak merah, udang sambal. Oh, ni pakcik bawa spaghetti guys, aglio olio. Lepas tu kita ada kerabu mangga. Kerabu mangga ni apa naik selera. Sedap. Kita nak interview. Okay. Puasa tak? Puasa yang tak puasa jannah. Oh. Apa perkembangan live setakat ni? Kerja apa ke? Apa-apa yang anda harapkan dah tercapai ke belum? Belum lagi. Apa yang saya harapkan belum lagi. Dan saya tengah proses untuk membuat lesen kereta dan motor. Oh. Lepas raya nanti. Dia baru nak buat guys. Nah. Itu saja. Itu saja. Kerja macam biasa. Hari ni dah 26 hari bulan. So another parcel. Ni last parcel yang sampai untuk barang saya punya DJI. So let's unboxing. Tada! Kita ada 4 barang. First kita ada protective cover. Ni apa? Alam pun lupa. Oh! Apa dia punya cover, dia punya silicone cover tu. So yang ni yang magnet untuk kalau kita nak tampal dekat mana-mana kita punya DJI dekat besi. Last one ni untuk stand dia. So jom kita tengok. Ni untuk stand kan dia, kita letak DJI kita. So kita tak payahlah nak pakai tripod pun. Kalau kita nak pakai tripod, kita boleh pakai ni untuk stand kan dia. Sebab apa Mia tunggu lama? Sebab Mia nak colour biru. Sebab mostly dia colour hitam kan. This one. Ni kita masukkan kita punya DJI. Lepas tu belakang ni dia magnet tau. So kita tampal je dekat tiba kalau kita rasa nak record kan. Lepas tu kita boleh letak dekat pagar ke pagar besi tu kan. Kita tampal macam ni. Orang kata yang paling penting lah. Sebab dia punya cover yang dia bagi macam tak protect sangat. So yang ni yang orang kata colour biru juga ni. So kalau letak dalam cover ni, dia jadi lagi secure lah kita punya kamera DJI tu. Sebab orang kata kamera DJI ni dia sensitif kan. Tada! Another biru. Yes. Macam gitu. Yes. Cantik guys. Sajalah, Mia rasa pun video ni sampai sini saja. Korang tunggu next vlog lah. Vlog raya ke, vlog nanti pergi berbuka puasa ke, mana-mana je lah, okay? So itu saja. Bye. Jangan lupa like, comment and subscribe. Okay? Korang subscribe lah bagi saya lagi bersemangat nak buat video lagi-lagi dah beli kamera baru kan. Okay, bye.